Okey, seperti yang sedia maklum, jenama Apple adalah jenama gadget yang sangat famous dengan dia punya ekosistem. Interconnectivity antara peranti-peranti dia sangat mantap dan sangat lengkap. Dan siap ada pepatah Melayu urban kata kalau dah terbeli iPhone tu tak lama lagi akan beli Mac, akan beli iPad, AirPods dan macam-macam lagi. So itu pasal Apple dan video kali ni aku nak fokus pasal Android. Ada ke jenama Android yang datang dengan ekosistem yang mantap dan selengkap Apple tu? Mungkin ada. Honor. Baru-baru ni, Honor ada perkenalkan plan Honor Alpha di MWC yang mengatakan bahawa dia akan berubah daripada sebuah syarikat yang hanya fokus pada smartphone kepada syarikat yang fokus lebih kepada ekosistem yang menggunakan AI. So, dengan fokus baru ni, Honor perkenalkan 5 peranti baru yang memasuki pasaran Malaysia. Ada 2 tablet, 1 laptop, 1 earbuds dan 1 smartwatch. Memang cukup lengkap lah untuk wujudkan nama ekosistem Honor. Tapi sebelum aku nak ulas pasal ekosistem Honor ni, jom kita review peranti baru Honor satu persatu. Yang pertama adalah tablet bajet Honor iaitu Honor Pad X9a. Harga bermula RM999 dan dah dapat skrin besar 11.5 inci, resolusi 25K, refresh rate 120Hz yang smooth. Bateri pun besar dan siap dapat bundle sekali keyboard dengan stylus, tak perlu beli asing. Yang kedua juga tablet tapi dia lebih premium iaitu Honor Pad V9. Harga RM1999. Of course tablet ni lebih sedap guna. Nak layan movie pun syok dengan speaker iMac Enhanced dia. Dan of course untuk multitasking buat kerja pun lancar dengan chipset Dimensity 8350 Elite yang cukup powerful. Peranti yang ketiga adalah laptop Honor MagicBook X14 harga RM2,499 dan dengan harga yang berpatutan ni korang dapat sebuah laptop yang ringan bawah 1.5 kg pada masa yang sama dilengkapi skrin cantik yang penuh dengan ciri kesihatan mata. Bateri dia pun besar dan dilengkapi prosesor Intel 13 Gen yang diyakini lah untuk buat kerja dengan smooth. Peranti yang keempat adalah Honor Earbuds Open, harga RM699. Earbuds jenis yang terapung ni dia lebih selesa di telinga berjam-jam dan lebih sesuai lah untuk korang bersukan. Dan yang seronok, dia ada ciri AI Translation yang membolehkan dia real-time translate perbualan bahasa lain ke bahasa yang korang faham. Aku rasakan sangat membantu kalau korang travel ke luar negara. Peranti yang kelima adalah Honor Watch 5. Smartwatch Honor ni harga berpatutan RM599 dan datang dengan desain yang cukup cantik. Warna hijau dia cukup menawan dan of course dia dapat track macam-macam ciri kesihatan termasuklah stress level, heart rate, blood oxygen. Siap ada one click health scan di mana tekan sekali dia buat terus semua test. Dan yang paling penting sekali bateri tahan lama iaitu sehingga 15 hari guys. 2 minggu tahan sekali charge. So, berbalik pasal ekosistem Honor, kelima-lima peranti aku ceritakan tadi sebenarnya boleh berhubung dan berinteraksi antara satu sama lain. Dengan ciri yang diberi nama Honor Connect, ada pelbagai servis termasuklah connected call, connected notification, bermaksud kalau ada call ataupun notification masuk dekat telefon, dia akan beritahu dekat peranti Honor yang lain juga. Dan juga ada juga connected input dan connected apps. Kalau aku copy teks dari satu peranti Honor, aku boleh paste terus ke peranti Honor yang lain. Dan kalau aku enable connected input tu, korang boleh gerakkan pointer dari tablet contohnya masuk ke telefon dan boleh drag and drop gambar terus. Nice one. Satu lagi ciri ekosistem yang menarik adalah favorite space. Kalau korang tengah guna telefon, korang boleh simpankan gambar ataupun file dekat favorite space dan space ni boleh diakses di peranti Honor yang lain. Dan juga ada ciri multi-screen collaboration yang membolehkan korang untuk kontrol telefon dekat peranti yang lain. Contohnya dekat laptop. Aku suka kalau aku tekan news dekat Google Discover ni, dia akan terus buka Chrome, tunjuk news artikel dengan lebih penuh. Nice. Dan kalau aku nak tarik dan lepas gambar dari phone ke laptop pun boleh. Dan finally, of course, semua peranti Honor tak kisah murah ke mahal, boleh kongsikan file, gambar, video antara satu sama lain dengan Honor Share. Dan coming soon, Honor Share akan boleh share file ke iPhone berdasarkan Honor Alpha Plan yang diperkenalkan di MWC hari itu. So, konklusinya kita boleh tengok yang ekosistem Honor ni ada potensi yang sangat besar, especially untuk masyarakat di Malaysia. Kenapa? Yang pertama adalah harga dia guys. Harga dia jauh lebih berpatutan. Kalau korang nak dapatkan full package ekosistem Apple, tak lari jauh RM10,000 ke RM20,000 baru lengkap. Manakala Honor lebih murah, lebih berpatutan. Dan yang kedua, Honor ni ada banyak lagi pilihan untuk setiap segmen. Telefon ada murah, ada mahal, laptop,
tablet, ada murah, ada mahal, lebih banyak pilihan. Yang ketiga, ciri AI yang sekarang sangat penting. Bab AI ni tak boleh menafikan AI Android termasuklah Honor lebih advance berbanding Apple. Siap ada AI translation, circle to search dan semua benda tu lah. Dan AI Apple masih lagi ketinggalan, tambah-tambah lagi dengan masalah Siri Apple Intelligence yang sampai sekarang tak keluar lagi. Yang keempat, Honor ni boleh kata lebih terbuka. Android lah secara generalnya lebih terbuka. Contohnya coming soon, peranti Honor dah boleh transfer file, gambar, video ke ekosistem Apple. Manakala Apple masih lagi dalam dia punya shell yang tersendiri. So guys, itu saja video untuk kali ini. Kalau korang mencari ekosistem yang cukup lengkap, best guna, banyak pilihan peranti dari murah ke mahal, tak nak spend banyak sangat duit, boleh consider ekosistem Honor. So komen sikit pendapat korang, like video kalau korang suka, subscribe YouTube channel Teku kalau belum subscribe. Thank you support dan jumpa lagi lah pada video ketang. Stay safe, hati-hati, sentiasa happy. Bye bye.